Set combo hari ni guys, aku buat set combo elektrik Shimano. Kita ada Beastmaster size 2000 dengan Forcemaster size 3000. Jadi kalau korang nak pakai mesin elektrik Shimano, korang kena tengok video ni sampai habis. Sebab set ni boleh kata memang sangat-sangat murah dan berbaloi kalau korang beli. Kalau korang beli asing-asing, harga dia kemungkinan lebih tinggi daripada harga yang kita orang offer. Jadi untuk set ni, korang akan dapat mesin, rod, tali dan juga bateri. Harga aku dah siap tulis kat situ. Jadi sebelum aku tunjuk barang ni lebih detail dekat korang, kita boleh post satu Malaysia. Kalau korang nak datang kedai, alamat kedai dekat atas, Orchid Tackle Kelang. Nak beli, korang boleh terus PM kita pada nombor yang tertera. Jadi kat sini mesin yang kita ada Beastmaster 2000 dengan Forcemaster size 3000. Jadi korang boleh tengoklah set combo mesin BM size 2000 dengan FM size 3000. Untuk rod pula guys, rod Yamato Samurai V3. Dua-dua rod sama korang dapat. Rod ni dia punya panjang 7 kaki. Sinker ataupun batu yang sesuai untuk korang buat main bottom rod ni 500 gram hingga 1,5 kilo. Dan section rod ni 2 piece butt joint, cincin chrome gold stainless steel. Daripada atas sampai bawah semua chrome gold stainless steel, memang takkan karat. Dan bahagian depan dia ni ada luminous white tip. Jadi waktu malam kalau korang mancing, memang nampak lah ikan ketuk tu, memang boleh nampak sebab dia glow in the dark. Lepas tu bahagian bawah dia ni guys, rod ni korang tengok EVA dia memang sedap pegang. Real seat dia ada double lock. Dan bahagian bawah ni ada design anti-slip, bawah ada gimbal dan juga clip. Ni rod Yamato Samurai V3 paling baru. Lepas tu korang akan dapat tali. Tali Yamato 12 sulam saiz 50LB ataupun 60LB, korang boleh pilih. Kalau korang pakai 60LB, ikan bawah 60 kilo, jangan risau kalau korang nak tarik. Untuk 50LB, ikan bawah 50 kilo. Dan ketahanan tali Yamato ni 5 hingga 10 tahun. Dan korang tengoklah 50LB dia punya lembut macam mana. Memang sangat lembut guys. Macam 10LB je. Jadi kalau tali lembut ni, sensitivity dia memang sangat-sangat tinggi. Dan korang akan dapat bateri guys. Bateri Yamato saiz 3500 ataupun saiz 7000. Jadi dekat sini, untuk yang saiz Beastmaster saiz 2000 ni, korang akan dapat bateri saiz 7000. Ni bateri 7000. Tapi kalau korang ambil set Forcemaster saiz 3000, korang akan dapat bateri saiz 3500. Ni beza dia. Untuk ketahanan 7000 ni boleh tahan selama 48 jam. 2 hari 1 malam macam tu lah. Untuk yang saiz 3500 ni tahan selama 24 jam untuk korang buat main bottom. Jadi kalau korang nak beli bateri, make sure korang beli bateri Yamato guys. Bateri Yamato ni dia memang tahan. Ada yang kopi bukan bateri Yamato, ketahanan dia dalam sejam 2 jam je. Bahaya. So untuk harga Beastmaster saiz 2000, kita offer dekat korang harga dia 4150. Forcemaster saiz 3000 kita offer kat korang harga dia 3250 guys. Harga memang sangat murah. Kalau korang kaji harga dia guys, harga sebenarnya lebih daripada harga yang kita offer. Korang kena ingat ni je, Beastmaster saiz 2000 korang dapat bateri saiz 7000. Untuk Forcemaster saiz 3000